Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Selamat pagi ya. Hari ini kita berada di pot yang sama lah. Pot ni biasanya kalau ada ikan okey lah, hari-hari boleh datang. Okey, so kita baru sampai. Isteri saya pun dah tengah setak dan tengah mancing. So kita tengoklah kalau ada rezeki hari ni. Hari ni air nak mati dah ni. Air dah slow, tapi kita cubalah. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kita nak cari pot lain. Tengok ramai juga orang tempat yang ini tu. So hari ni kita di sinilah, tengok tak ada orang. So kita terus memancing di sinilah. Tengoklah kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kepada sahabat-sahabat semua, semoga sahabat-sahabat terhibur menonton konten saya kali ni. Yang tak seberapa lah. Kita cari ikan kecil-kecil je. Umpan pun kita tak pakai untuk dapatkan siakap ke apa ke. Payah juga nak nunggu berjam-jam. Okey, apa-apa pun, semoga sahabat-sahabat terhibur dan semoga sahabat-sahabat semua disihatkan, didoakan sihat, semoga sihat sahaja sejahtera bersama keluarga, panjangkan usia dan dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. So kita tak ada tunggu lama lagi lah, kita terus mancing. Okey, terus jom. Kena. Tengok apa yang kena. Dia. Oh, ikan tanda. Alright, kita tengok. Oh, lagi satu tarik. Oh, kena juga. Oh, kena lagi. Ini lepas. Ini letak. Letaklah berapa tu. Kena lagi. Ada? Tak ada? Oh, tak lekat. Okey, lanjut. Aduh. Aduh, lagi strike ni. Lagi strike. Kenapa? Oi, nampak gaya gini kita kena kemari lah ni mancing ni. Kenapa ni? Oh, angkat tinggi sikit. Jom. Nah, kan tanda. Okey. Jom. Ada. Kenapa tahu? Nasib baiklah. Tak jurusnya ke bawah. Ikan apa entah. Kita tengok. Hoi. Padu tu. Hoi, kena bangun ni. Kena bangun. Tu dia. Oh, tu dia. Angkat sini. Tu dia. Tu. Okey, lanjut. Air pun beransur surut ni. Okey sahabat. Kita tengok lagi dah. Jadi dia ada 3 ekor dah ikan tanda. Asyik dia. Oi, kita duduk atas ni apa asal dapat lagi. Kita tengok dulu. Okey, lanjut. Yang kena. Oi, terik. Kenapa kan ni? Oh, kan tanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tanda. Baru first strike. Okey. Kamera tu pula dah dapat kapal. Baru start. Okey. Lanjut. Kena. Dia asyik dia. Woi. Kita baru seekor. Apa ikan tu? Nak boleh. Boleh jugalah. Kalau boleh. Satu goreng. Kan? Okey. Kena. Boleh lagi kot. Situ dia makan tapi itulah. Anak-anak boleh kan. Kalau boleh kasar-kasar okey ya. Apa? Boleh nampak? Halus ya. Kecil sangat. Tu kita lepaskan dia. Okey, lanjut. Tengah jurus tu. Oh, cepat. Ada ke? Tak ada. Dah 2 kali 3 kali dah ni.
Tak ada tak? Tengok apa yang dia kena. Strike lagi dia. Buluh dia kot. Mata kecil. Straight aja nampak. Okey. Nah, itu tak ada straight tu. Itu cantik tu. Laju ke tepi. Ikan apa tu? Ikan kapal pun kuat juga je. Tu dia apa. Kapal lah. Alright. Janji strike. Tengok apa yang kena. Ada je strike. Bola. Mata pancing halus Ikan kapal. Boleh. Hoi. Menunjuk kuat sangat tu. Lain macam menunjuknya tu. Ikan apa tu? Kapal. Tengok. Boleh tahan lah kapal. Okey. Lanjut. Tu dia. Tengok apa yang kena. Tu dia angkat rod sikit. Lain macam ikan apa? Gerut-gerut. Telannya. Okey lah. Lanjut. Kita tengok apa yang kena. Gerut-gerut lagi kot. Gerut-gerut lagi. Tak berat. Itulah. Anak gerut-gerut ini kecil ni. Kita akan lepaskan balik lah. Release. Kecil sangat. Okey. Alright. Lanjut. Apa yang kena? Tu dia melengkung tu. Dia mestilah ikan kapal. Besar ke kecil? Boleh tak? Okey. Kapal dah sangkut dekat batu. Dah tak boleh keluar dah. Okey lah. Dia apa yang kena? Ikan kapal kot. Dia duduk menyok di belakang tu. Anak gerut-gerut. Okey. Lanjut. Kena. Kena. Apa ikannya? Apa cut? Tak tahu ikan apa. Ngejut dia. Apa lagi? Ikan apa? Gerut-gerut ya? Besar juga. Gerut-gerut. Alhamdulillah. Okey. Gerut-gerut. Okey, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Lanjut. Ikan apa tu? Ikan kapal. Ikan apa tu? Ikan apa? Daun baru. Double strike. Ke depan lagi. Daun baru. Dengan kapal. Sini. Tengok double strike sekali. Daun baru dengan kapal. Okey, lanjut. Kenapa lagi? Kenapa lagi tu? Kan kapal. Kapas saja. Kapas pun kapas lah. Ada.
Tu dia. Tengok dia nyentak dia. Tak tahu ikan apa. Tapi tak ada melengkung apa. Ikan apa tu? Bergurut atau kapal? Antara tu lah. Ui, dah. Tanda. Ha? Tempat pipi. Okey. Lanjut. Tu dia tempat pipi. Nanti tu cabai pipi padu. Sahabat, kita tamatkanlah acara memancing kita pada hari ni. So hari pada petang. So kita nak balik lah. Alhamdulillah lah rezeki pada hari ni. Rezekinya bukan daripada saya. Saya mungkin jadi cameraman je lah ni. Orang rumah saya yang dapat. Dia yang banyak sekali. Memang tangan dia bawahnya orang kata. So apa-apa pun saya ucapkan seribu terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah support channel saya pada sekian lama. So saya mengucapkan semoga sahabat-sahabat semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan juga dipermudahkan segala urusan. So kepada sahabat yang baru hadir, saya mengucapkan selamat datang dan jangan lupa bantu saya dengan subscribe dan share, memberi komen. So apa lagi, kita pun nak balik dah petang. Tu dia, air pun dah pasang. Jadi itu sajalah hari ini. So kita jumpa lagi di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, inilah hasilnya hari ini. Alhamdulillah. Ada ni cabai pipi yang dia tadi. Kita dapat lagi. Ni ikan kapas. Yang ni tadi 4 ekor ikan tanda. Itu dia. Ni kita dapat lagi kapas. Banyak kapas ni sahabat. Tu kapas. Ini cabai pipi jadi. Cabai pipi. Lagi kita dapat daun baru. Tu dia. Daun baru. Tu daun baru. Ni ikan kapas yang banyak sekali ya. Kapas. Tu kapas. Ini kapas lagi. Ni ada gerut-gerut. Ini kapas lagi. Tu dia. Dan kapas lagi sahabat. Tu alhamdulillah rezeki hari ni. Okey. Tu. Alhamdulillah lumayan juga. Okey. So kita jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.